Weh, dia sekarang tengah tarik. Dia tengah tarik Owner Magic V6 yang ikat dekat bawah. Itu dia. Hari ni kita datang ke pelancaran Owner Magic V6. Dan ini kali pertama aku masuk dekat tempat simpan kapal terbang. Hanger. Kau tengok bukan banyak lagi siut. Itu yang dua besar. Yang ni kecil-kecil. Ni semua pesawat ringan. Ni jenis-jenis jet peribadi semua. Ui, bijak. Oh, ada drone siut kat situ. Oh, ada drone. Gila tak gila. Ini first time aku masuk tempat macam ni. Memang hype gila lah. So, hari ni dia orang ada pelancaran Owner Magic V6. Foldable phone dia orang. Aku suka disebabkan dia ada tulis the new standard of durability. So, adakah dia lagi padu? Nanti kita akan check. Oh, ini yang biasa duk main pusing-pusing tu. Bijak lah. Jadi, ni kali pertama aku masuk tempat macam ni. Gila. Private jet besar weh. Tu. Private jet besar. Yang tu ada cerita dia. Jadi kita tengok. So, kita akan buat pendaftaran dulu dekat sini. Haziq pun dah sampai. Jom kita. Tu dia. Owner Magic V6. The new standard of durability. Yang ni aku kata tu. Kau bayangkan. Untuk tahun lepas, Owner Magic V5, dia buat angkat dumbbell 35 kg. Lepas tu dia angkat sofa yang besar. Lepas tu dia boleh celup dalam air sebab ada IP58 dan IP59. Jadi, kalau dia kata the new standard of durability, kau rasa macam mana? Mesti lagi padu kan? Jadi, untuk yang ni, kita nak tengok dia nak buat apa dengan Owner Magic V6. Tahun lepas dia dah angkat dumbbell, dia angkat sofa. Tahun ni mesti lagi padu. Sebab dia new standard kan. Jom kita tengok kejap lagi. So, jom kita daftar dulu. Alright, kita pun dah dapat. Tu dia. Dekat dalam ni ada V6. So, nanti kita tengok dapat warna apa. Yang ni kita nak tengok apa yang dia nak buat. The new standard of durability. Wah, ada Ferrari ya. Ada Ferrari kat situ. Alright, ada makan-makan dulu dekat sini. Wah, nice. So, jom kita tengok. Wah. Seriously memang nice. Alright, so dekat sini kita ada nampak ada satu biji Ferrari dan satu biji bagi. Ni bagi, ada Ferrari. Kau rasa sebab apa dia letak sini? Tu dia aku nampak. Wah, tu dia. Dia sangkut pada bagi, dia nak tarik Ferrari. Lain macam. So nanti kita akan tengok macam mana dia buat. Seterusnya ada satu pesawat kecil dekat situ. Jom kita nak tengok, kita nak ambil gambar sikit lah. Dekat situ ada juga sebiji yang dia sangkut. So jom. Dekat sini ada bagi kecil yang mana dia akan sangkut Magic V6 dekat tengah untuk tarik pesawat ni. Jom kita tengok. Tu dia. So ini perantaraan di antara bagi dengan kapal. Seriously memang nice. Yang ni kejap lagi kita tengok macam mana. Padu tak padu? Selain daripada tu, kalau kau tengok dekat sini dia ada 30 meter, 25 meter, 20 meter, 15 meter, 10, 5. Yang tu kita tengok adakah dia akan tarik Ferrari tu sampai ke 30 meter. Sekejap kita test. Sekejap kita test pula. Jadi kita tengok macam mana. Tapi sebelum tu aku rasa macam nak makan dulu lah. Nampak ada makanan-makanan kat situ. Boleh makan dulu ke? Jom kita makan dulu. Wow. So nampaknya dekat sini kita boleh angkat orang. Ya, tolong lah. Dan dekat sini nampaknya dia nak test skrin dia menggunakan kertas pasir ni. Ini betul-betul the new standard of durability. Memang gila, memang gila, memang gila. Jadi untuk makan, kita ambil ayam merah. Nampak tak? Ayam merah. So kita cuba macam mana.
Dan air pula kita ambil teh ais. Kali ni kita nak test Honor Magic V6. Dia boleh angkat orang ke? Jom. Aku pada berat 78 gitu. Jom kita test. Tak boleh jam ya? Ha? Tak boleh jam ya? Okay. Okay. Alright. Gila padu siut. Okay, sebelah. Ini betul-betul padu. Inilah betul-betul the new apa? Dia sudah aku lupa. The new standard of durability. Memang padu. Weh, dia sekarang tengah tarik. Dia tengah tarik. Gila. Kepala otak dia tarik Honor Magic V6. Survive? Terima Survive ke tak? Dah on ke belum? Tak boleh lah. Mana front tepi ke? Tapi Ada. Low. Survive! Oh! Survive! Nampak siap. Gila dia tarik Ferrari menggunakan Honor Magic V6. Dia tarik Ferrari pakai bagi di antara tu dia letak Magic V6. Serius ah. Padu gila weh. So sekarang dia nak tarik pesawat ringan. Ini dia punya hanger. Tengok hanger dia bukan besar je. Dekat sebelah ni ada satu kapal terbang. Ada ada helikopter, ada pesawat kecil tu macam private jet. Oh ni macam geng private jet semua ni. So jom. Alright, sekarang kita naik bagi dekat belakang ni Honor Magic V6. Dia nak tarik pesawat dekat belakang tu. Macam mana? Jom kita tengok. On start on. So sekarang kita tengah naik bagi. Tengok pesawat dekat belakang tu. Dia tengah tarik Honor Magic V6 yang ikat dekat bawah. Itu dia. Oh, gila kuat weh. Boleh tahan laju juga. Dia gerak. Tengok lah. Bukan selalu dapat rasa suasana macam ni kan. So kau tengok tu. Honor Magic V6 tarik pesawat. Ada 2 orang kat dalam. Okay, sekarang dekat event Honor. Tu. Ramai lagi nak naik. Jadi kita bagi dia orang pula naik. Dah siap naik. Dia tarik. Padu siut. So ini dia Honor Magic V6 yang tarik pesawat tadi. So pesawat dia yang ni ada 2 orang dekat dalam. Memang nice. Dan sekarang aku nak try naik pesawat tu. Pesawat yang ditarik menggunakan bagi. Pesawat yang ditarik oleh bagi menggunakan Honor Magic V6. So jom kita tengok. Oh, tangan sini. Kaki kiri. Kaki kiri, okay? Tolak badan dia. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So ini adalah pengalaman kita naik pesawat. Dan dekat depan tu ada Honor Magic V6 yang akan tarik menggunakan bagi. Adakah dia mampu tarik pesawat? Jom kita tengok. Jadi kita dah ada pengalaman naik pesawat kecil tu dia. Padu siut. Tadi kita dah makan nasi, lemak, mi, air pun dah rasa. Sekarang kita nak ABC pula. Oh. Kita tengah panas gini makan ABC memang layan. Okey. Tu dia ABC dia. Jom kita nikmati ABC tengah-tengah panas ni. Let's go. Selesai sudah media briefing Honor Magic V6. So itu saja untuk video kali ini. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Aku doakan kepada korang semoga dilimpahkan rezeki menjadi kaisar pemurah bisnes. Korang akan terus maju, terus berkembang. Kesihatan korang akan terus kekal mantap. Bye bye.